Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Air yang tenang jangan disangka tiada arus. Diamnya laut menyimpan rahsia. Bicara dimulakan penuh halus, memohon restu para utama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Nur Mazwin binti Muhammad Mahathir, anak didik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ramat. Dengan kod sekolah BEA 4635. Pada hari ini, saya akan menyampaikan bicara buku yang bertajuk The Psychology of Money. Hadirin sekalian, kenapa ada orang bergaji besar tetapi hidupnya sentiasa rasa tidak cukup? Namun, ada pula yang sederhana pendapatannya tetapi hidupnya lebih tenang dan teratur. Adakah kerana jumlah wang atau cara mereka berfikir tentang wang? Buku ini bertajuk The Psychology of Money karya Morgan Housel. Di dalam buku ini, beliau tidak menulis seperti buku kewangan biasa yang dipenuhi angka, graf dan formula yang sangat rumit. Sebaliknya, beliau memilih untuk bercerita tentang manusia, tentang emosi, kesilapan, pengalaman hidup dan bagaimana semua itu mempengaruhi keputusan kewangan seseorang. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020, mempunyai sekitar 20 bab utama dengan lebih kurang 270 muka surat. Walaupun nampak sederhana, setiap bab membawa satu pengajaran yang sangat mendalam tentang kehidupan sebenar. Hadirin yang dihormati, antara mesej paling penting dalam buku ini ialah wang bukan sekadar matematik, tetapi psikologi manusia. Dalam dunia sebenar, manusia tidak membuat keputusan kewangan hanya berdasarkan logik, tetapi dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan seperti takut, tamak, risau dan pengalaman masa lalu. Sebab itulah, walaupun dua orang mempunyai ilmu kewangan yang sama, hasil hidup mereka boleh menjadi sangat berbeza. Selain itu, buku ini juga menegaskan bahawa kekayaan sebenar bukan pada apa yang kita tunjuk kepada orang lain, tetapi pada ketenangan diri yang kita miliki. Kekayaan sebenar ialah apabila seseorang tidak hidup dalam tekanan kewangan, tidak sentiasa risau tentang masa depan dan bebas membuat pilihan hidup dengan tenang. Satu lagi pengajaran penting dalam buku ini ialah tentang masa dan kesabaran. Kekayaan tidak dibina dalam sehari, tetapi melalui satu proses yang sangat panjang. Orang yang berjaya dalam kewangan bukan semestinya yang paling bijak, tetapi yang paling sabar dan konsisten dalam membuat sebarang keputusan. Sebagai seorang pelajar, saya belajar bahawa pengurusan wang perlu bermula dari sekarang. Walaupun hanya wang suku harian, kita perlu belajar merancang perbelanjaan, menabung dan mengelakkan pembaziran supaya dapat membina disiplin kewangan untuk masa depan. Sebelum saya mengakhiri bicara ini, izinkan saya berkongsi pantun. Air mengalir di celah batu, lembut tenang tiada bersuara. Hidup bijak mengurus waktu agar masa depan lebih sejahtera. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.